Tahu tak apa yang media Indonesia tak nak bincang? Semasa Jakarta sibuk promosi IKN Nusantara dan mega projek mereka, Malaysia diam-diam sedang rampas kedudukan sebagai hub pembuatan semikonduktor nombor 1 Asia Tenggara. Dan ini bukan dirancang untuk 2030 atau 2035. Sasarannya tahun 2027, 3 tahun sahaja dari sekarang. Biar saya tunjukkan dengan tepat apa yang berlaku sekarang yang buat penganalisis industri global mula fikir semula tentang siapa sebenarnya akan kuasai ekonomi teknologi Asia Tenggara. Sebelum saya teruskan, biar saya cerita sesuatu. Minggu lepas, rakan saya di Surabaya hantar mesej, channel kau tak akan sampai 1000 subscribers. Kandungan Malaysia terlalu niche, pasaran kecil. Tapi saya percaya bila rakyat Malaysia dan orang Indonesia yang benar-benar nak tahu kebenaran, faham apa yang sedang dibina dalam senyap di negara kita, kita akan kongsi cerita ini dengan bangga. Kalau video ini buka mata anda tentang empayar senyap Malaysia, tekan butang subscribe tu. Tunjukkan pada dunia yang bila kita buat kandungan berasaskan data dan fakta, orang akan datang menyokong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya guys, Timerek TV. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya, dan semoga dilancarkan rezekinya. Yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan ditimpa musibah, semoga Allah angkat yaitu penyakitnya dan diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Namun apapun situasi kita, mari kita selalu berupaya untuk selalu bersyukur, selalu ridha akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan banyak bersyukur ini bertanda bahwa kita akan ridha akan ketentuannya, dan dengan banyak bersyukur insyaallah mudah-mudahan apa yang telah Allah berikan akan Allah tambah itu keberkahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, dalam kali ini sangat seru guys. Ini tambah panas tentunya ya, yaitu Indonesia tentunya sangat cemas dalam hal ini. Oke teman-teman, dalam kali ini saya ingin reaction salah satu video, yaitu yang diupload oleh channelku Malaysia Traveland. Jangan lupa subscribe channel beliau guys, yaitu yang bertajuk Walaupun Indonesia Berbangga. Bapak Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia itu bangga, bahagia. Namun hal ini Malaysia diam-diam membina empire ini menjelang 2027. Ini tentunya membuat Indonesia cemas guys. Seperti apakah videonya? Mari kita simak sama-sama, let's go. Assalamualaikum, dan mari kita lihat angka sebenar. Ini yang berlaku sekarang dan kebanyakan orang tidak tahu. Malaysia baru sahaja menerima pelaburan langsung asing bernilai 329.5 bilion ringgit dalam 9 bulan pertama 2024. Itu 70 bilion dolar Amerika dalam 9 bulan. Bandingkan dengan seluruh tahun 2023 di mana kita terima 183 bilion ringgit. Kita bukan bercakap tentang pertumbuhan sikit-sikit. Ini lonjakan 80% dalam masa kurang setahun. Tapi yang lebih menarik, siapa yang masukkan duit ini? Intel Corporation, komitmen 30 bilion dolar Amerika untuk kilang pembungkusan dan ujian semikonduktor termaju mereka di Penang dan Kulim. Ini kilang terbesar Intel di luar Amerika Syarikat. Infineon Technologies dari Jerman, 5 bilion dolar Amerika untuk perluasan kilang semikonduktor kuasa di Kulim. Mereka cakap Malaysia adalah lokasi strategik nombor 1 mereka. Texas Instruments S, 3.8 bilion dolar Amerika untuk kemudahan baharu di Kuala Lumpur untuk chip otomotif dan industri. Lam Research dari Amerika melabur dalam hub perkhidmatan semikonduktor Malaysia dengan lebihan 300 juta dolar Amerika. Onsemi, 2 bilion dolar Amerika untuk perluasan pengeluaran di Seremban, fokus pada teknologi silikon karbida untuk kenderaan elektrik. Ini bukan syarikat tempatan buat percubaan kecil. Ini gergasi semikonduktor global bernilai berbilion dolar bertaruh masa depan mereka di tanah Malaysia. Kenapa ini sangat penting? Sekarang, rantaian bekalan semikonduktor global Asia Tenggara adalah Thailand, 23 kilang semikonduktor, Vietnam, 19 kilang semikonduktor, Indonesia, 8 kilang semikonduktor, Malaysia, 87 kilang semikonduktor, dengan 15 lagi sedang dibina sekarang. Kita bukan sekadar mendahului. Kita menguasai 40% daripada rantaian bekalan pembungkusan dan ujian semikonduktor global. 40%.
Dan kebanyakan rakyat Malaysia tak tahu pun. Biar saya letakkan dalam perspektif ekonomi sebenar. Ekspor elektrik dan elektronik Malaysia tahun 2024 dijangka cecah 610 bilion ringgit. Itu 63% daripada jumlah ekspor negara kita. Indonesia punya ekspor ENE 180 bilion ringgit. Kita 3 kali ganda mereka walaupun populasi kita 9 kali lebih kecil. Nilai ekspor per kapita untuk ENE Malaysia RM18,180 per orang, Indonesia RM657 per orang. Rakyat kita menghasilkan nilai ekonomi teknologi 27 kali lebih tinggi per kapita berbanding Indonesia. Ini bukan nasionalisme kosong. Ini angka sebenar dari data perdagangan antarabangsa. Sekarang mari kita bincang apa yang sebenarnya sedang dibina. Kerana ini bukan rancangan di atas kertas. Ini pembinaan fizikal yang berlaku sekarang. Silicon Island Penang, The Semiconductor Fortress. Penang bukan lagi dipanggil Silicon Island kerana nama. Ia adalah realiti fizikal sekarang. Intel Penang Design Center, kemudahan baharu 30 ekar sedang siap. Kos RM7 bilion. Kemudahan ini akan rumahkan 6,000 jurutera menjalankan reka bentuk chip paling termaju di dunia. Siap, Q3 2026. Operasi penuh, Januari 2027. Infineon Kulim SiC Fab, kilang silikon karbida terbesar di Asia Tenggara untuk kuasa kenderaan elektrik. Luas tapak 180 ekar. Kos RM21 bilion. Status sekarang 74% siap. Tarikh operasi Jun 2027. Ini bukan proposal. Pekerja pembinaan ada di tapak sekarang. Jentera beroperasi 24 jam sehari dalam shift. Jurutera Malaysia sedang bekerja hari ini untuk siapkan kemudahan ini. Kulim Hitech Park Expansion, fase VEF. Kawasan perindustrian berteknologi tinggi ini sedang jalani pengembangan terbesar dalam sejarahnya. Saiz pengembangan, 1,200 ekar tanah tambahan pelaburan infrastruktur, RM15 bilion sasaran penyiapan infrastruktur. Disember 2026 penyewa disahkan. 11 syarikat multinasional teknologi sudah tanda tangan. Apa yang menarik? Kawasan ini fokus pada semikonduktor silikon karbida dan gallium nitride, teknologi next generation untuk kuasa EV, pengecasan pantas, dan aplikasi ketenteraan. Malaysia bukan ikut trend. Kita dah posisikan untuk teknologi 10 tahun akan datang. Selangor Advanced Manufacturing Hub. Kawasan bandar Bukit Raja dan Shah Alam sedang berubah menjadi Precision Valley, Malaysia. Syarikat utama yang sedang bina atau perluas. KSIC Technologies. Kemudahan baharu 12 ekar untuk peralatan ujian 5G dan 6G, RM800 juta. Bosch Malaysia, perluasan kilang sensor otomotif, RM1.2 bilion. Vitrox Corporation, hub otomasi semikonduktor baharu, RM420 juta. Status pembinaan, semua projek ini antara 60-85 siap. Semua dijadualkan beroperasi antara Q4 2026 hingga Q2 2027. Kerajaan Malaysia lancarkan NSS dengan peruntukan RM25 bilion sehingga 2030. Tapi lebih penting dari jumlah adalah fokusnya. Objektif menjelang 2027. Tingkatkan pengeluaran domestik semikonduktor kepada RM750 bilion daripada RM480 bilion sekarang. Cipta 50,000 pekerjaan berkemerahan tinggi dalam ekosistem semikonduktor. Kurangkan pergantungan import komponen kritikal kepada 40% dari 68% sekarang. Wujudkan 5 hub latihan semikonduktor termaju bekerjasama dengan syarikat global. Dana disalurkan untuk insentif R&D RM8 bilion, tax allowance sehingga 300%, pembangunan modal insan RM4 bilion, beasiswa, latihan, upskilling, infrastruktur bekalan elektrik khusus RM7 bilion. Kilang semikonduktor perlukan kuasa stabil, galakan pelaburan strategik RM6 bilion. Ini bukan cadangan tunggu kelulusan. Dana diperuntukkan, MOU ditandatangan, kerja bermula. Kenapa syarikat-syarikat gergasi ini pilih Malaysia berbanding Indonesia atau Vietnam? 1. Ekosistem semikonduktor matang. Malaysia ada 40 tahun pengalaman dalam industri semikonduktor. Intel mula operasi di Penang sejak 1972. Kita bukan pemain baharu cuba belajar. Kita ada 15,000 jurutera semikonduktor terlatih sedia ada.
23 institusi pendidikan dengan program mikroelektronik khusus, rantaian pembekal lengkap dari bahan mentah hingga ujian akhir. Indonesia ada 800 jurutera semikonduktor terlatih. Mereka perlu import kepakaran. Malaysia sudah ada. 2. Kestabilan politik dan peraturan perniagaan. Malaysia tawarkan teks insentif sehingga 10 tahun untuk pelaburan strategik, pioneer status dengan pengecualian cukai pendapatan sehingga 100%, investment allowance 60-100 untuk perbelanjaan modal, Greenland untuk kelulusan projek teknologi tinggi, kelulusan dalam 15 hari. Vietnam cuba tawarkan serupa, tapi mereka kekurangan infrastruktur sokongan. Indonesia tawarkan pasaran besar, tapi kestabilan peraturan mereka berubah-ubah. 3. Lokasi strategik dan logistik. Pelabuhan Utara Penang dan Pelabuhan Klang rangkit antara 20 pelabuhan paling cekap di dunia. Masa penghantaran dari Malaysia ke Singapura 6 jam, darat _12 jam, laut Bangkok 18 jam, darat Shenzhen, China 3 hari, laut Silicon Valley 5 hari, udara. Malaysia terletak di tengah laluan perdagangan Asia Pasifik. Kita dapat akses ke pasaran ASEAN 670 juta orang, China 1.4 bilion orang, dan India 1.4 bilion orang dalam radius logistik cekap. 4. Bekalan tenaga stabil dan hijau. Kilang semikonduktor perlukan kuasa 24/7 tanpa gangguan. 1 kilang wafer guna kuasa 1 bandar kecil. Malaysia kini ada tenaga solar skali besar, LSS, kapasiti 3.2 GW sudah beroperasi, 5.2 GW lagi menjelang 2027. Corporate Renewable Energy, KREP syarikat boleh beli tenaga hijau terus dari pengeluar. Kestabilan grid 99.97% optim, antara paling tinggi di Asia Tenggara. Indonesia kekurangan infrastruktur elektrik stabil di kebanyakan kawasan perindustrian. Vietnam hadapi blackout berkala. Malaysia boleh jamin kuasa. Ini kritikal untuk semikonduktor. Biar saya bagi anda garis masa tepat. Ini bukan spekulasi. Ini tarikh disahkan dari pengumuman syarikat dan kerajaan. Q4 2025. Infineon Kulim fase 3 mula operasi ujian. Tezas Instrumenti SKL mula pasang peralatan. 3 kemudahan sokongan semikonduktor baharu di Selangor mula operasi. Q1, Q2 2026. Intel Penang Design Center operasi penuh. Januari, Kulim Hitech Park fase VEF infrastruktur siap. Mac, 8 syarikat komponen semikonduktor baharu mula pengeluaran. Janjun. Q3, Q4 2026. Onsemi Seremban SIC fasiliti operasi penuh. Julai, Vitrox Shah Alam iDriven Testing Hub siap. September, KSIC 5G-6G Equipment Center operasi. November, Infineon Kulim SIC Fab operasi penuh. Jun, Malaysia capai 750 bilion ringgit output semikonduktor tahunan. Bahagian Malaysia dalam rantaian bekalan global meningkat dari 13% kepada 18%. 50,000 pekerjaan baharu dalam ekosistem semikonduktor. Wow, Malaysia ini makin menjadi-jadi guys. Ya, semakin dikejar dengan Indonesia, Malaysia itu makin laju guys. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa sebelum meninggalkan channel ini, jika kurang suka dengan channel ini, please like, comment, dan bantu share channel ini biar makin bersemangat itu ngereaction video-video berikutnya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Saya Taimerek TV undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.